Tapi itulah pertemuan dia. Bila aku dekat, aku dekat dengan dia. Dalam robot tak ada aku. Waktu itulah pertemuan. Itu rahsia dia. Tapi tak bolehlah nak ceritakan wajah Allah macam mana. Sebab apa? Mana boleh nak diceritakan. Sebab kita tak boleh ceritakan wajah Allah. Cukup kita ni tak ada, dia je ada. Tu cukuplah. Tapi Allah nyatakan wajah dia berbentuk apa? Dia zahirkan. Dia tajalikan. Macam Nabi Musa kan. Dia nak melihat dan Allah Ta'ala kata mana boleh. Tapi kalau kau boleh tetap pandang kat bukit tu. Engkau. Tapi tak tetap. Dia tengok cahaya terlampau terang. Mana boleh. Lebur tak ada. Maksud lebur tak ada diri tu. Waktu tu lah dia pertemuan dengan Allah. Tu lah cara dia Allah Ta'ala aja. Jadi boleh tak bertemu Allah? Boleh lah. Apa syarat dia? La ilaha illallah. Tak ada diri kau, tak ada semua. Yang ada hanya dia. Jangan merasa lagi aku dekat dengan Allah Ta'ala. Aku dekat tu mana aku tak ada. Yang ada hanya cuba. Wahdatul wujud tu mana bukan Allah tu wujud dalam diri kita. Bukan. Kita tak ada. Yang ada wujud hanya Allah. Maka semua yang kita nampak yang ada dia lah. Satu. Semua ni dinyatakan untuk nyatakan semua yang ditajalikan oleh Allah, semuanya dia nak nyatakan dia yang dan bergerak sesuatu sebab semua itu adalah menyatakan Allah yang gerak. Dan semua itu tak akan boleh bergerak la tataharraku zaratan illa biizni. Jelas kan? Syoknya kita dah bila dah kenal faham ni, ya Allah, tak mahu kita ada rasa akuan diri. Kalau ada rasa akuan diri, maka kita terhijab. Hijab yang paling besar kita dengan Allah adalah akuan. Tapi bila tak ada lebur, kita yakin, aku yakin dia aja, sentiasa manis. Sebab keadaan Allah sentiasa asyik berasyik dengan dirinya sejak azali, abadi, bila-bila pun sentiasa aman, tenteram. Asyik berasyik dengan dirinya, tak ada langsung ada kekurangan. Itu kita nak duduk situ. Duduk situ bukan kita ada dua di situ. Bukannya duduk situ tu mana dia aja yang ada lah. Kena faham tu betul-betul. Jadi masing-masing buat lagi. Kita nak ambil bercakap, aku dan kita sama-sama ke situ. Itu dia. Dia dah bagi jalan, Nabi buat gitu, jadi kita ikut buat macam tu. Bersandar betul-betul, tak ada akuan diri dia. Manis hidup itu. Ya. Ibarat orang sedang bercinta dah. Dia tak peduli dah. Betul? Kotor pun kotor lah. Sebelah tu sampah tu bercinta. Manis dia kata. Tengah bercinta. Tu. Baru makan petai pula. Kentutnya. Terbau-bau lah. Sedap bau dia. Jangan cinta kan? Yang suami pula, yang apa, yang dia mencinta pula, soal lagi ketut dia kuat sikit. Tu cantik arkat dia. Arkat dia. Jadi bila orang duduk dalam bercinta, dia ada peduli dah kiri kanan depan belakang atau bawah pun nak jadi kiamat. Dia fikir tak ada. Mandi pun teringat, pergi mana pun teringat. Ada masalah apa pun sebentar. Suami buat gini tak balik, mancing panjang, kita pun tak heran nak pergilah bang mancing. Sebab kita dah bercinta dengan Allah kan, dah syok. Dia tak peduli dah. Jadi tanda-tandanya ada. Tu Rasulullah digelarkan Habibul, kekasih Allah. Dah fana dah, tak nampak lain dah. Dia nampak hanya kekasih dia, Allah dah. Jadi macam mana pula dia ni nak selamatkan yang lain supaya dapat makom tu. Dapat makom tu harus kenal Allah. Nak kenal Allah harus wafi anfusikum. Apalah tengok dalam diri kau, baru kau boleh faham Allah. Kalau kau tak tengok terus kenal Allah, tak boleh. Mesti tengok Allah Ta'ala kata. Tengok diri. Kau bernafas ni siapa yang naikkan tu? Nyawa kau datang daripada mana? Mana tu kenal diri lah, tak ada dia. Aku tak ada lah. Makna tu faham lah tu. Maknanya kita tak pernah ada. Mati sebelum mati. Tapi sebelum kita nak mencapai kata mati sebelum mati, kita kenal. Kena yakin betul-betul. Memanglah. Mana boleh aku tak ada boleh cakap rupanya. Aku tak boleh lihat dah.
Dia bagi lihat tu aku boleh lihat. Nak yakin sampai situ tu ada dia punya cara dia, peperangan dia. Sebab kita dah terbiasa melihat tu dengan penglihatan kita rasa kita. Tekan minyak, tarik kelas. Tak pernah kita rasa Allah yang pernah. Tekuk pula rasa kan. Padahal dia yang gerakkan tangan kita kodrat dia. Tapi disebabkan dah lama sangat, nak tarik steering balik, nak betul balik, tak makan masa sikit kan. Tak apalah, sekurang-kurangnya adalah peperangan dia.